Hey guys, so hari ni dah masuk week kedua. So ini adalah day 14 cakap depan kamera. So dalam challenge ni, I rasa I ada sedikit improvement lah dalam segi percakapan. Kadang-kadang I tak tahu macam mana nak proses perkataan tu. That's why saya akan rasa jam bila cakap. Other than that, saya rasa bila saya ada topik, saya tahu apa saya nak perlu cakap. So saya boleh cakap dengan fluency lah. Okay, so ada slight improvement on my fluency dalam percakapan. Kalau korang ada minat nak buat macam ni punya challenge, actually korang boleh pergi try lah. Okay, I tengok banyak komen yang brother-brother semua ni kata diorang nak try tapi diorang tak berani nak pergi try. Okay, actually korang pergi try saja. Setiap hari korang ambil 5 minit cakap depan kamera ke, atau korang cakap mana-mana pun boleh. Paling senang cakap depan cermin lah. Kau tengok kau sendiri. Okay, sebab ni memang boleh practice kita punya percakapan lah. Okay, and then sebab I pun ada tengok orang punya 30 day challenge, which is dalam first day diorang memang kekok punya. Okay, memang kekok punya. So diorang punya challenge lagi power tau. Diorang cakap 15 minit sehari. Ni kita baru cakap 1 minit je tau kalau paling kurang. 1 minit 2 minit macam tu pun dah kita rasa kekok dah. Diorang ni terus start 15 minit. Okay, so sampai day 20 macam tu, dia punya improvement tu agak power tau. So memang ini semua boleh practice punya lah. Okay, so you guys yang ada tengok punya, yang komen kat bawah asyik kata tak berani punya, try lah. Jangan post pun tak apa. Sebab post I nak buat satu rekod untuk saya, and then saya nak compile dan bagi tahu experience apa yang saya dapat dalam 30 hari challenge ni. Okay, so hari ni dah agak lambat dah pukul 12 lah sekarang I record konten ni, sebab I tak nak miss out satu konten. Okay, so it's a good practice, it's a good challenge. So saya punya sharing sampai hari ni lah. Kita jumpa esok. Bye.